komen yang paling panas sekali ialah komen daripada seorang ahli parlimen DAP dulu bekas menteri Yeo Bee Yin, yang dia kata hukuman ni keputusan ni memberikan satu lagi sebab untuk kita celebrate hujung tahun ni lah, akhir tahun ni. Yalah, DAP memang celebrate lah. DAP ni suka lah kalau Najib keluar, nanti kan jatuh dia kuasa dia. Tapi DAP sebagai rakan kepada UMNO dalam kerajaan, bukankah sikap dia macam patutnya dia bersimpati dengan UMNO ni apa? Ini sikap dia ni macam UMNO ni dia takut kat DAP. Kan saya dah cakap banyak kali dah. Jadi apa perlu dia ambil hati? Oh, sensitif ke UMNO tentang perkara ini? Dia tak peduli. Dia tak peduli lah. Kalau saya bos, takkanlah saya peduli. Apa you rasa? I'm boss. Jadi dia kata je lah apa dia nak kata. Jadi UMNO pun, pemimpin UMNO buat marah lah. How dare you? Cakap putih sikit. How dare. Dia marah cakap putih orang Melayu tu. Tapi sebenarnya dia takut. UMNO dia takut DAP. Aduh.